Macam mana sebuah filem bajet bawah 1 juta boleh jadi fenomena di seluruh dunia? Filem seram thriller Obsession membuktikan bahawa idea yang kuat lebih penting daripada bajet yang besar. Cerita ini mengisahkan seorang lelaki bernama Bear yang menggunakan objek mistik untuk membuatkan rakan baiknya Nikki jatuh cinta kepadanya. Namun apa yang bermula sebagai impian akhirnya bertukar menjadi mimpi yang ngeri. Lebih menarik, filem ini diarahkan oleh Corey Baker, seorang YouTuber yang baru berusia 26 tahun. Ini merupakan filem cerita pertama arahannya. Dan beliau juga menulis skripnya sendiri. Walau penuh dengan babak mendebarkan, keseluruhan pengembaraan hanya mengambil masa 20 hari untuk disiapkan. Yang paling mengejutkan, idea asal ini sebenarnya tercetus selepas Corey Baker menonton satu episod klasik daripada cerita Simpson yang berkisah tentang konsep mengabulkan impian. Dengan bajet kurang daripada 1 juta, filem ini berjaya mencipta fenomena apabila mengutip jutaan dolar di pawagam dan menjadi bualan peminat filem seram di seluruh dunia. Apa yang membuatkan Obsession lebih menakutkan bukanlah hantu ataupun makhluk gaib, tetapi hakikatnya bahawa seram yang sebenar datang daripada manusia yang terlalu obses mementingkan diri sendiri dan sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan apa yang diinginkan. Kadang-kadang manusia jauh lebih menakutkan daripada hantu.